Selamat pagi semua murid-murid. Hari ini kelas kita belajar subjek muzik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Tuan perkenalkan diri serta apa peranan Tuan dalam program pada hari ini? Nama saya adalah Inspektor Nazir Naim bin Naziri, merupakan pegawai perhubungan sekolah daripada IPD Kulai. Tugas dan peranan saya menyempurnakan program Jom ke Sekolah, Amalan Guru Penyayang, kempen Amalan Adabi, Outpointing dan Early Bird program 2026. Tugas utama polis adalah pada program ini adalah lebih kepada untuk orang cakap memberi sokongan, di mana pihak polis dan sekolah merupakan satu kolaborasi yang kuat lah. Kita dalam menjalinkan satu kolaborasi yang kuat untuk sama-sama memupuk disiplin, memantau salah laku. Apakah objektif utama pelaksanaan program Jom ke Sekolah dan Outpointing di sekolah ini? Objektif utama adalah dari segi pihak polis di Raja Malaysia, kami akan membantu pihak sekolah untuk bersama-sama menangani sebarang salah laku, khususnya berkaitan ponteng dan lain-lain salah laku. Apakah harapan Tuan terhadap murid, ibu bapa dan pihak sekolah bagi memastikan kejayaan program-program ini pada tahun 2026? Saya harap ia dapat diteruskan dalam membentuk sasiah dan pribadi murid ke arah yang lebih positif. Baik, terima kasih Tuan. Okey, sama. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Tuan perkenalkan diri serta jawatan Tuan di Pejabat Pendidikan Daerah? Okey, boleh. Saya Hamzah bin Abu Talib, memegang jawatan sebagai SI Partners Plus di PPD Kulai, yang mana jawatan ini adalah berkaitan dengan membimbing kepada penutur dan guru besar di daerah Kulai. Apakah peranan PPD dalam menyokong pelaksanaan program Jom ke Sekolah, Amalan Guru Penyayang, kempen Adabi, Outpointing dan Early Bird program di sekolah daerah ini? Okey, baiklah. Kita di peringkat PPD sangat menyokong dan sangat-sangat memberikan dorongan dan kepercayaan kepada sekolah kerana program-program seumpama ini sangat memberi impak yang baik. Apakah pesanan atau nasihat Tuan kepada murid, ibu bapa dan pihak sekolah bagi memastikan kejayaan program-program ini? Kekalkanlah dengan budaya, adab, sopan yang baik. Kepada guru-guru pula, saya ingatkan supaya guru-guru sentiasa ambil perhatian kepada isu-isu murid, yang mana kadang-kadang kita nampak ada pelajar kita yang dalam keadaan tidak selesa ataupun anxiety, yang mana pelajar-pelajar ini perlu diberikan perhatian. Dan kepada warga sekolah, saya harapkan teruskanlah program-program yang baik ini, kerana ianya akan memberikan sinar yang cemerlang lah. InsyaAllah, amin. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Boleh perkenalkan diri dan kelas? Nama saya Alfred dan tahun ini saya kelas 4B 2. Apakah tugas anda semasa majlis pelancaran program pada hari ini? Semasa program ini saya datang awal dan edarkan kipas, coklat dan juga pensel box kepada murid-murid. Okey, terima kasih. Okay, sama-sama. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tahniah telah memenangi calon peribadi ideal. Terima kasih. Sama-sama. Boleh perkenalkan nama dan kelas? Nama saya Nur Khalisha binti Zafis dari kelas 4AC1. Apakah perasaan anda apabila terpilih sebagai calon peribadi ideal pada hari ini? Perasaan saya sangat gembira dan lebih bersemangat untuk hadir ke sekolah kerana program ini memberi motivasi dan kesedaran kepada saya dan murid-murid yang lain. Terima kasih. Sama. Tuhan terkejar rumah kamu dulu, yang semalam cikgu bagi kerja dekat kamu.